Selamat pagi. Okay, sekarang kita dah hari kedua di Hat Nyai. Kalau kita tengah siap-siap untuk keluar lah. Siap untuk keluar. Ini outfit for today. Warna biru-biru. Outfit mama. Warna coklat. Iaitu ni outfit kakak. Warna pink. Tapi sama baik buat baju dia dengan aku. Kenapa tu? Nanti kita nak keluar. Kita ada sewa motor nanti. Kita bawa motor. Pakai dengan macam gini bawa motor. Tapi bukanlah aku bawa lah. Kita orang bawa lah. Tak, aku tak bawa. Dia bawa. A few moments later. Sekarang kita nak turun bawah. Biasalah perempuan semua. Kita turun. Tengok tu. Naik lift. Jom. Lawak pula. 1. Tekan nombor 1 kak. Kan tak turun-turun kita ni. Macam semalam. Sekarang kita naik Maxine lagi. Pergi ke apa tadi? Tu sewa motor tu. Tengok kereta dia warna purple tu melate. Naik Maxine saja pun dah dekat 100. Mana? Sama kira kau punya stiker dengan dia. Aku 40. A few moments later. Tak gelak lagi. Kenapa lagi? Kakak ada wiser lagi. Allah. Kita dah sewa motor dah. Comel. Sekarang kita nak tukar duit. Mati motor. Okay. Sekarang kita dekat money changer. Tukar lagi duit. Duit tadi tak cukup. Duit semalam tukar tak cukup. Jadi kita tukar lagi. Ni motor merah, motor biru, you marah, I love you. What? Tipu. Mama ambil diesel. Kena angin kat kau. 1 hour later. Kau dia obong. Okay, kita dah sampai dekat mana ni? Campak camp Elephant, okay? Kita pergi tengok gajah. Tadi pergi tempat yang tengok bunga tapi dia tutup hari ni. Jadi kita pergi sini. Dekat je, dekat sini belakang. Stop it. Get some help. Kejap aku. Kita dekat sini sekarang. Dia tu ada Campak Camp Hat Nyai. Kan gajah tu? Ni kenapa ni? Ih, buruk. Oh my god, what is that? Okay, sekarang kita nak buat konten sekejap. Hai. Woo. Mana ni? Yang mana ni? Dia menari. Sorry, doa aku bela. Ni dia lagu. Dia joget ke tu? Tengok tu, alamak, rebut lah. Alamak, caca pula. Tengok outfit dia. Tak apa-apa. Pakai sama dengan ni pula tu, tak apa-apa. Kebetulan. Alamak. Nak kebetulan. Tapi kalau jom, cepatlah jalan. Kenapa duduk kat sini? Cepatlah. Kau kenapa duduk? Ya, kalau lagi travel kena bawa beg. Banyak harta dalam tu. Ni tu. Tak nampak pun dalam gambar. Kita nak beli makanan. Okey tak tangan aku kalau aku pegang macam ni? Okey tak tangan aku kalau aku pegang macam ni? Cacat dah. Orang tak nampak cacat. 100 baht. Pat, bengkel. Bendahari. Beli makan. So kita orang nak beli makanan. Aku tak tahu lah mana satu yang dia pergi sini lah kan. Satu tu. Kau sini lah. Kau tempat dia di sini tu. So kita orang dah masuk. Apa ni? Kenapa duduk? Oh. Naik tu ke? Bukan. Oh. Cari duit tau.
Makan kat sini. Apa yang masuk dalam tu? Mana boleh. Dia kena ada pagar. Oh. Lepas tu gajah. Lagi makan gajah. Mesti bising kan bunyi vlog. Oh my god. Oh my god. Kan vlog kau bunyi kipas je. Kain mic tak ada lah kan? Kena juga kan sebenarnya. Tiban. Mau bagi banana. Pisang tukang kecil tu. Habis dah. Lambat awaknya. A few moments later. Jalanin. Okay, stop. Cuba tengok kita kat mana? Kita dekat pantai. Pantai Songkla. Mereka playground. Sana tu pantai. Pelarian ke apa? Yan. Hi guys. Ada Ahmad. Ahmad lari ke Thailand. Tahu tak Papa boleh rindu. Bring it back. Pedikir ni tak nak. Tak nak lepas dia punya helmet. Tak dah ni. Sayang tu helmet ni. Sekarang dah sampai ke kafe Amazon. Kita lagi minum air. Haus dah. Tadi tak gambar kat pantai jadi kita nak minum air pula. Ni apa? Halo. Bapak tunggu je dong. Sekarang ni kita orang dekat kafe Amazon. Order kopi. Nampak tu. Minum kopi. Lepak-lepak. Tengoklah budak dua ni. Satu ais strawberry dah kena dengan baju pink. Satu coklat. Dah. Mama air apa? Latte, kopi, macchiato. Ini ais strawberry. Ni ais coklat. Jatuh je. Ni korang The Golden Mermaid. Apa tu? Tu kat sini duyung ni. Duyung. Tu yang nelayan tunggu dia muncul, dia tak muncul. Lepas tu Bila sebab tu dia orang bina ni dia simbol Samila Beach. dia pernah memang betul muncul kat sini. Lepas tu dia dah tak datang balik dah. Sekarang tu raja tu nampak dia sikat rambut. Dari dulu sikat rambut kat sini sebab So sekarang ni tengah ber-OOTD guys. Faham tak? OOTD doh. OOTD. Mama kat sana. 2 hours later. Sekarang kita dah sampai dekat Tepi Ceba. Tada! Dan ni apa tadi? Coklat, bingsu coklat. Tu apa teh? Lychee. Tu ada lollipop dah. pink candy lemonade. Pink candy lemonade. Blueberry cheesecake, coklat lava bingsu. Tu. Total 425 baht. Okay, ni saya belanja. 425 tu bersamaan dengan 40 lebih ke 50 lebih. RM26.08. A few moments later. Okay, sekarang kita dah habis makan. Habis lah, tapi air tu masam sangat. Tunggu bawa balik air tu. Sekarang kita nak balik rumah. Mandi dah pergi pula night market. Nak market untuk baju. Okay? Mama tak rekod je. Mama rekod. Tak rekod Mama rekod.
make warna-warni je. Ting. Kita balik mandi. Dan A few moments later. sekarang malam kita tengah siap-siap untuk pergi ke market. Cuba selongkar balik beg tu. Ambil ke tadi surat-surat tadi? Cuba tak cakap, bila cakap. Nak cakap, takkan aku nak cakap. Ya lah, tahu. Aku nak cakap, lepas tu saat-saat genting takkan aku nak cakap juga. Diam. Nanti tak boleh cakap, nanti aku yang benda. Apa aku tak letak? Okey, aku cakap. Okey, sekarang kita tengah bersiap. Aku dah cakap dah tadi. Agak ni. Aku dah cakap dah tadi kan korang. Korang dengar tak apa aku cakap tadi? Tak ada orang depan ni. Alin kacip je. Marah kenapa? Temu. Au. Matanya. Tadi marah-marah. Tak elok lah bini orang macam ni. Hello. Tengok tu. Seram bro, dia dengan dia seram sebenarnya. Kalau korang dekat dengan dia, memang nampak expectation macam tu kan. Bila reality kalau korang kenal dia. Ya ke? Nampak. Jangan kawan dengan dia. Tapi dia banyak duit weh. Korang boleh kikis dia. Macam mana kita orang kikis dia. Cepatlah owner. Lama owner pun. Wahai. Oh, stress. Oh, kita nak pakai helmet dulu. Cantik tak baju family day? Cantik kan? Warna dia tu aku punya colour. Dia orang ikutkan aja. Nak kata apa lah, tapi memang kata pun. Mana kak? Ni kau tahu Alin dekat KL tak nak bawa motor dekat sini 80-90 bawa. Kau main 80-90 dia kena laju kat sini. Kalau KL 100-120 boleh tu kan. Kat sini kau main macam ni tau. Cantik dah baju ni. Warna dia saya. Alin pimping mu. Kasut pimping mu. Hey, dari tu dia ada kebetulan saja, okey. Helmet kau mana Alin? Helmet kakak mana? Helmet bombing dia. Aduh, satu set dah. Tak apalah. Beg tak pergi. Kipas tu dah bawa banyak kipas bawa ni. Ni berat ni. Sekali mana? Tutup aircon. Dah cakap dah tadi. Slipper kat slipper je yang ada. Mama ada kasut satu ni je. Masalahnya kau tak bawa. Kau pakai je lah apa kau nak. Kau pakai je apa kau nak. Dekat lah hidup ni. Biar. Oh. Nampak rabi sikit. Tadi bukan main marah. Dah dapat keputusan macam tu pula. Apa? Ping-ping kau. Outfit check. Tutup aircon aku cakap. Pekak ke? Tutup aircon ni tadi. Ingat terus. Ingat tutup aircon ni. Cakap ikut bangun kau. Rajuk pula. Ni ya Allah. Yang aku kena rambut now. Tengah stop. Allah dia campak. Rambut tu lah. Aduh, bye. Tutup pintu sebab apa? Buat konten guys. Tutup pintu sebab habis. Tutup pintu sebab kita nak pergi night market. Tengok outfit for today. Outfit for the night. Outfit for the night. Macam tu. Okay. Satu setting masalah ni. Kalau korang tangkap mesti dah beg kat sini. Cover kuping masalah dia. Dah kenapa pun. Kebetulan. A few moments later. Okay, sekarang kita dah sampai dekat night. Estil night bazaar. Konten. Sekarang kita nak masuk. Nak beli barang 100 berapa 13 kan? Baju sebab kita nak beli baju untuk esok. Kita tak ada baju. Kita tak bawa baju untuk esok. Ni macam downtown. Tengok ni, member nak cari Hello Kitty nak beli untuk kawan sekerja dia tu. Aku cakap Hello Kitty. Ada banyak Hello Kitty lah, ambil kau. Nak Hello Kitty sangat. Dah tak ada Hello Kitty lagi. Tempat lain dulu. Kajar. Dah datang balik. Tapi boleh campur. So kalau 400 baht, yang ni berapa? Itulah, atas tu dah terang-terang lah tu. Yang bergantung ni. Nanti 29 100 kalau 4 13 lebih lah. Tapi boleh campur dalam 4 tu. Yelah tu dah kalau tak kena depan belakang tu. Mana mak kau? Hilang lah mak kau. Kita dah beli tadi. Kita beli kasut slipper. Anu kita dah baju tak jumpa baju. Tutup lah pukul 10. Tengok tu dah bunyi kering-kering. Cepat. Don't be late.
Kelang kabut semua, kelang kabut. Kabut semua, kelang kabut dah beli. Abang nak tutup dah, kita orang dah terlambat. Masalah dia. Tengoklah ni. So dah nak balik dah. Yang penting diskaun. Ni pun dah pukul berapa dah ni? 10. Dah tutup dah patutnya. Tapi tu lah. Atas tak pergi pun. Pergi bawah. Meanwhile, Seorang pegang. Kita pergi lagi night market. Apa nama tempat ini tadi? Lee Garden. Lee Garden lagi sekali. Ni je yang buka pukul 10 lebih. Sekarang kita tengah goyang makanan. Masalahnya kita orang dah banyak kali kena halau. Duduk kat sini tadi kena halau sebab ni nak masuk. Duduk kat sana kat meja purple kena halau juga sebab orang tu punya. Duduk sini pula. Problem tak? Orang Thailand kita semua. Oi. Mahal. Pergi dekat kedai dia lah. Cara dia tu mengejutkan. Tu yang nak lalu tu dia tutup meja. Dia IP tu kau ni. Tak lah, tadi kan ada elak kat situ. Kau ni kenapa Rabutnya malam-malam ni. Ambil kau. Kayu tu. Kalau tadi kau pergi letak 22 berapa? I love Thailand so much. Stop it. Get some help. Aku tak cakap kan, kau cakap apa tak cakap, buat apa, aku tak nak masukkan. Lebih sopan tu. Biar macam kau nak travel lagi tiba kan. Woi, marah betul. Relax, tak lari pun. Lama betul masak nasi goreng Pattaya dengan nasi goreng ketam 200 baht. RM13. Dia lama lah siap. Ramai tapi lama. Aku tak tahulah. Kuali ada satu je. Masalah dia. Nasi goreng ketam dengan nasi goreng Pattaya je pun setengah jam kot. Ya. Lebih kurang. Aduh. Kau tahu tak? Tadi kita terlajak. flashback. Cepat. Awak lah. Gila kat tempat lain. Tengok dah call tu. Ya. Terlajak. Aduh, tak boleh belah. Tengok tu. Terlajak over betul bawa laju ke depan sana. Korang. Aku tunjuk lain, baik. Lepas tu kau tak bagi tahu. Bagi tahu macam mana kau call tu sangat? Aku pun hampir terlajak tapi aku undur. Sikit-sikit. Tadi mesti aku tak ibu. Aku straight number. Aku tengok weh. Aku tengok weh. Baik kau belakang Ali ni tadi. Itu tu. Tengok banyak barang beli ya. Boy. Sampai kau ni. Dalam tu. Nak kita balik. Tengoklah ni barang saja. Kalau tilam ni ada lagi. Dia campur-campur makan dengan baju selipar-selipar kasut. Itu je. Kita makan-makan. Lepas tu kita tidur. Sekarang ni kan sebelum tidur kita tengah main kira-kira. Tengah kira kita punya total dia semalam ni sampai hari ni. Lepas tu pantai macam makan. Agak bersepah sikit lah. Tengoklah. Tengok. Makan lemak. Tengok tu tak habis korang tak habis. Tak sedap. Tak nak beli, tak nak beli. Yang lupa loh. Makan Vera semua tak sedap. Kenapa beci lah. Macam kan kita kan kalau kita lain kena pergi 7E je. Belilah burger 7E je sedap. Yang makanan kat market kat biar beli. Tak sedap. Tak nak. Lagi-lagi tom yum. Not my taste. Pakai lagi sedap kan. Tak. Inilah sekarang ni. Beci 2 malam dah makan tak habis. Tengah kira-kira lah ni. Kira-kira siapa kena bayar, siapa terlebih hype, siapa. Kita orang over budget, tak tahu kenapa. Over budget. Always. Ni dah kira-kira macam ni. Tak tahu pula tidur pukul berapa. Baju kita berapa tadi, Lin? Baju mana? Baju last kali kita bantu. 127. Total 940. Baik kan?